Rumah dekat dengan masjid dia. So sekarang nak pergi ke masjid. Tengok ada 9 ekor lembu katanya. Ni kita tengok korban. Seekor dah tumbang dah. Ke belakang sana ada lagi. Ini tumbang juga ke? Belum lagi? Belum sembelih lagi? Padahal tadi balikkan ni. Bukan tolak. Kan? Tak kisah. Senyumlah Man. Man, senyum. Yang lupa je tu. Cepat Man, duduk kat situ Man. Yang warna hitam ni garang lah. Nak tanduk tu. Manji. Yang ini dah kena potong dah. Lembu yang pertama. Betul pijak tahi ni dia bahagia ni. Lagi 4. Mana lagi 9. 8. Oh, 8 ekor lah. Adril. Man, senyum Man, senyum je. Ini kali kedua tak? Tak ada lah. Kau lagi. Ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Macam dah cek. Tergolik orang tu. Ha, sentak lah zap. Nenek sebelah sana tu. Ha, kencing lu. Tak batai tu ya. Kakinya tu. Oh, kaki depan ni kuat oh. Depan tu, depan ni. Ya. Anak turun Captain ni relax ke? Sakit lehernya tu. Matilah. Nampak gigi. Amar rendah. Ini tarik, dia tak mau. Weh. Amar rendah. Kuat ni. Kuat dia. Ah, teman. Ish. Gila lah. Bapak ditumbangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Oi. Bukan nanti kita Ganas ni. Oh, ya nak sondol tu. Anjing tu lah. Yang last. Tu tengah nak potong ya, sabar. Sekarang ni aku fokus lembu yang ni je. Cepat dia ganas. Yang tu sabar jap nak potong tu. Tengah pasak tu. Yang ni.
Mak tengah ikat oh. Oh. Iya. Iya, melawan lagi tu. Tumbang pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dah selesai. Dah tekan belum? Dah. 9 ekor guys. Masjid Muhammad Kampung Tanah Lalang. Bukan 9, 8. 9. 8. Mana lagi satu? Isi melapah. Bawa dia kan? Bagi abang bangga macam hilang bosok. Jadi kau tampar dengan kaki. Kami ikut pada bulik. Ikut gitu. Hati-hati lagi. Umi, kau tengah lemak ya? Pisau kecil lah. Yang ini dia orang kecil ada. Ni bayar tu. Ni no. Kan, kau servis dulu. Kalau kami memang banyak itu. Manjang lah. Tu di balik tu. Gapak. Tu siap bawa ya, kata nak pakai mesin. Ini 8 ekor tak pakai mesin. Tahu pun. Mana yang dan gapak-gapak lah. Cakap besar pakai kapok katanya. Mesin juga cari. Gapak. Tepi sikit. Laro je. Nak penuh. Buat pula. Acah inseng tu dah ni. Bukan rambut dalam topi buat. Kau tengok TikTok dia. Alamak. Itu lah. Biasa lah. Stable. So sekarang dah selesai. Dah ambil daging dah. Kita nak balik ke Shah Alam. Panas guys. Itu saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Saya Akmal. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.